Di sebalik carta dan angka, pasaran kewangan mempunyai degupan jantungnya yang tersendiri. Satu ritma manusia didorong oleh dua daya purba, ketakutan dan ketamakan. Untuk mengukur denyutan ini, wujudnya Fear and Greed Index. Indeks ini bukan sekadar nombor. Ia adalah cerminan sentimen kolektif disukat melalui volatility, momentum, volum dagangan dan perbualan di media sosial. Ia menzahirkan tenaga ketakutan dan zarah tamak yang tidak kelihatan di pasaran saham dan kripto. Apabila bacaan menunjukkan ketakutan melampau, seperti pasang surut yang mendedahkan dasar laut, jualan panik berlaku. Di sini, pedagang bijak tidak ikut arus. Sebaliknya, mereka mula skala masuk secara berperingkat pada aset berkualiti, menggunakan saiz posisi kecil dan mengelak leverage. Henti rugi yang jelas diletakkan sambil menunggu pengesahan volum dan struktur pasaran sebelum menambah. Sebaliknya, apabila ketamakan memuncak, seperti trafik di lebuh raya waktu perayaan, rasa FOMO menguasai. Di sinilah pedagang berdisiplin mula mengambil sebahagian untung. Mereka mengetatkan henti rugi, mengurangkan leverage dan tidak mengejar lonjakan harga. Sebaliknya menunggu penarikan semula. Indeks ini adalah kompas, bukan suis beli atau jual. Ia mesti dibaca bersama peta yang lebih besar, trend, volum dan struktur pasaran. Pengurusan risiko adalah sauhnya. Hadkan peratusan risiko untuk setiap dagangan, contohnya antara setengah ke 1%. Tetapkan amaran pada paras utama dan fahami perbezaan antara bacaan harian yang pantas dan bacaan mingguan yang lebih mendalam. Harga hanyalah gejala. Psikologi pasaran adalah puncanya. Memahami gelombang emosi ini memberi kita kelebihan. Ia bukan tentang meramal masa depan, tetapi tentang mengurus kemungkinan. Pada akhirnya, kejayaan dalam pasaran bukanlah tentang sentiasa betul. Ia adalah tentang disiplin apabila orang lain dikawal emosi dan kesedaran apabila kabus ketidakpastian menebal. Inilah graviti pasaran dan inilah ritma manusia.